Mesti ramai kan pandang rendah dengan MT-15 ni? Ini 5 sebab kenapa ramai sangat minat dengan MT-15. Nombor 1, orang minat dengan design dia. Orang minat dengan motor ni kan sebab design naked bike ni ala-ala macam street fighter. Kau tengok design dia, nampak megah, nampak mahal. Motor naked bike CC 150 apa yang design macam ni? Tak ada kan. Nombor 2, dia punya performance. Untuk engine dia, dia lebih kurang sama dengan R50M 155cc dengan ada VVA. Cuma beza dia tuning dia. Motor ni pick up dia tinggi tapi top speed dia dalam 103 ke 140. Nombor 3, dia punya riding position. Riding position untuk motor ni kan, dia kedudukan dia tegak, memang tak menunduk tak sikit belakang. Handlebar dia pun tinggi, lebar. Kalau korang nak mencilok kan, motor ni memang ringan. Ringan bila dah bawa. Kalau korang tengah berdiri ni kan, berat sikit lah. Nombor 4, dia punya handling. Disebabkan handlebar ni lebar, dia bagi leverage lebih untuk korang. Maknanya bila korang nak gonal tu kan, korang tak payah pressure kuat lah ke handlebar tu. Korang tolak sikit kan, jadi senang nak belok. Nimble lah motor ni. Last kali, dia punya fuel consumption. Motor ni kan, dia boleh kata jimat minyak jugalah. Memang sesuai untuk daily use. Full tank dia pun dalam 10 liter. Kira sesuai lah. Korang nak pegang untuk seminggu tu, pergi kerja ulang-alik. So macam mana? Kalau korang berminat dengan MT-15 ni kan, korang boleh tekan iklan kat bio. Isi nama, nanti kita orang akan chat. Bye-bye. Ciao.